Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak tunjukkan macam mana kita nak check sama ada cikgu tu dah masukkan di SKP ataupun RPT ke dalam X. Okay, saya dah buat ni. Kalau kita tengok ni, kalau muncul ada checklist dokumen di SKP dan RPT. Okay, just klik sini, saya akan keluar lah macam ni. Okay, yang ini semualah dia punya ni. Saya tak tukar lah sebab kadang-kadang mungkin di SKP dia banyak ataupun RPT dia banyak kan. Okay, so sini lah. Selalunya yang awal ni adalah SKP. Contoh saya buka seluruhnya. So akan keluar lah di SKP dia. Okay, tambah SKP ya. Memang ada RPT dia tak. So kita boleh tengok inilah yang ini dah ada siang RPT Google. So macam tu je lah kita nak tengok ya, itu saja. Terima kasih dan Assalamualaikum.